Tak minat matematik pun boleh beri kesan dalam penilaian psikologi PTD. Ramai tak sedar, soalan macam ni sebenarnya ada maksud tersirat. Contoh soalan, saya tidak berminat mata pelajaran matematik. Pilihan jawapan, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak pasti, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat tidak setuju. Kenapa? Sebab matematik dalam konteks psikologi bukan semata-mata kira nombor. Ia sering dikaitkan dengan pemikiran logik, analisis data, penyelesaian masalah, ketelitian, kemampuan membuat keputusan. Dalam kerja PTD, pegawai banyak terlibat dengan laporan bajet, statistik, analisis maklumat, perancangan dasar. Jadi kalau calon terlalu menunjukkan tidak minat kepada matematik, panel mungkin nampak kurang minat kepada analisis, mengelak tugasan berkaitan data, kurang selesa dengan pemikiran logik. Jawapan sangat tidak setuju menunjukkan calon terbuka, belajar pelbagai bidang, positif terhadap cabaran, fleksibel, mempunyai pemikiran analitikal. Soalan ni sebenarnya menguji sikap terhadap pembelajaran, kebolehan analitik, profesionalisme, penyesuaian diri, kesiapsiagaan kerja. Ramai calon fokus hafal jawapan, padahal yang lebih penting ialah faham karakter sebenar yang dicari panel. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi, pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.